Dah kalau aku nak kena jual ayam goreng dalam gerigi besi, kau nak cakap macam mana kawasan ni? Bahaya ke tak bahaya? Misi aku kali ini merentas 7 negara zon merah paling berbahaya kat dunia di Amerika Latin. Sekarang, aku di Honduras. Ini sambungan dari video lepas. San Pedro Sula pula bandar ekonomi yang jadi simbol pembunuhan. Pada tahun itu, dunia kenal San Pedro Sula atas 3 benda: pembunuhan, geng dan extortion. San Pedro Sula pernah berada di tangga teratas bandar paling ganas di dunia. Angka pembunuhan di bandar ni pernah jadi antara tertinggi di dunia. Pada Mac 2022, El Salvador masuk ke fasa baru. Presiden El Salvador, Nayib Bukele, lancarkan darurat di seluruh negara. MS-13 dan Barrio 18 dihentam habis-habisan. Cerita tentang El Salvador ni aku akan cerita lebih detail lagi bila aku sampai kat sana tak lama lagi. Bila El Salvador jadi ruang sempit untuk geng, ahli yang masih bebas mula cari jalan keluar. Honduras jadi pilihan sebab negara ni dah lama ada jaringan geng. MS-13 dan Barrio 18 dah lama bertapak kat sini. Mereka dah lama huru-harakan Honduras. Jadi, isu Honduras hari ni makin kompleks. Masalah lama masih ada, tekanan baru pula datang dari luar. Masalah negara ni tak berhenti di lorong gelap, tapi ia pernah sampai ke level presiden. Bekas Presiden Honduras Juan Orlando Fernandez diekstradisi ke Amerika Syarikat pada tahun 2022. Kesalahan dia berkait konspirasi import kokain dan senjata. Hernandez membantu ratusan tan kokain bergerak melalui Honduras menuju ke US. Geng kawal kawasan, kumpulan Sinaloa kawal laluan, politik pula bagi perlindungan. Bila 3 benda ni bertemu, negara jadi susah nak dibersihkan. Hari ni, kadar pembunuhan di Honduras dah turun jauh daripada zaman paling gelap. Tapi, turun tak bermaksud selesai. Honduras masih jauh lebih bahaya berbanding negara yang selamat. Ancaman hari ni lebih senyap. Kawasan tertentu masih dipengaruhi oleh geng. Honduras sedang cuba keluar daripada sejarah pembunuhan dunia. Pada masa sama, negara ni masih berdepan geng lama yang makin mengukuh. Ketidakstabilan politik dan juga tekanan baru yang datang dari negara jiran. MS-13 dan Barrio 18 masih lagi nak membesar dalam cerita Honduras. Dah kalau aku nak kena jual ayam goreng dalam gerigi besi, dia jual ayam goreng je pun, bukan jual emas. Kau nak cakap macam mana kawasan ni? Bahaya ke tak bahaya? Ini jual ayam pun dalam besi bang. Aku rasa tak ada orang jual emas kat sini. Hari ni buka, besok tak ada kedai tu. Memang Honduras betul lah. Memang Tegucigalpa betul. Batu dan gerigi rapat pula tu. Defense level 99. Itu lagi dahsyat. Jual ayam goreng tapi si ada tagat. Dia punya nak jaga ayam dia tu. Sangatlah Honduras. 35. Aha? 35. Okay. Si. Kedai runcit pun penuh gerigi besi. Aku rasa kalau aku nak jalan dekat Honduras ni kan, aku nak kena blend in dengan local kat sini lah. Nak kena buat muka ketat macam ni. Lepas tu pakai pun aku memang pakai macam ni pun, so aku rasa tak ada masalah pun. Kalau terlalu nampak asing kan, pelancong, aku takut kena nanti. Aku tak bawa beg tau kali ni. Aku selai sepinggang. Sambung next video.